kata-kata. Podcast ini bermula, didik menginspirasi hingga ke mercu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi dalam segmen podcast kita, Sepatah Dua Kata. So, saya selaku host anda, Nakib, macam biasalah. Okay. Hari ni kita ada satu topik yang begitu personal sekali. Topik ini, tajuk dia diberi sendiri oleh kita punya guest, dinamakan Anak Miskin Masa Depan Terkunci. Dia tanya terkunci, macam tu. Okay. So, saya nak memperkenalkan kita punya tetamu kita, iaitu Cikgu Ashraf. Iaitu salah satu kita punya cikgu dekat Pusat Tuition Maths Power lah. Sekali lagi saya ingatkan, kita punya segmen Sepatah Dua Kata ni dibawakan khas untuk anda oleh Pusat Tuition Maths Power. So, Cikgu Ashraf, boleh perkenalkan diri? Baik, secara ringkas lah kan. Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada segmen Sepatah Dua Kata. Sebenarnya dah lama saya tunggu ni kan. Setahun sebab jemputan tahun lepas. Tapi tahun ni baru dipanggil. Sama macam Cikgu Faiz episod yang sebelum ni. Cikgu Faiz pun sama, setahun juga. Dia pun setahun juga tunggu. Okey, jadi nama saya ialah Ashraf lah. Okey, nama saya ialah Ashraf. Bapa saya Ashraf Zakaria. Jadi nama penuh saya Muhammad Ashraf bin Zakaria. Right. Saya asal negeri kesukaan ramai, negeri negeri Kelantan. Right flag. Sedikit sebanyak tentang latar belakang saya kan, sebab nak cerita tentang personal kan. Saya anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik. Saya anak keempat dan saya bukan berasal daripada keluarga yang senang lah. Asal daripada keluarga yang sekarang ni sederhana, anak penoreh getah. Berkaitlah dengan tema kita hari ni. Tajuk kita, tajuk podcast kita. Betul. Okay, Cikgu Ashraf, saya nak tanya sikit lah. Cikgu orangnya macam mana kat kelas? Macam kalau mengajar tu relax ke, jenis suka marah ke, garang ke? Tu big Kelantan. Kalau saya bergantung pada keadaan. Sepatutnya soalan ni kena tanya murid. Baru boleh nilai kan. Tapi kalau untuk diri saya, jenis saya ni bergantung pada keadaan. Saya biasa guna yang kita santai. Lebih kepada kadang-kadang kita kena demokrasi, kadang-kadang kena autokratik. Ada juga yang kita perlu kuasai ikhlas kan. Betul. Okey, jadi ia bergantung pada keadaan. Prinsip saya mudah aja. Awak hormat saya hormat awak. Cuma satu je saya pesan dekat murid. Jangan sampai saya tertinggi suara. Sebab benda yang saya tak suka dengan murid sekarang ni ialah mereka suka berbisik kat belakang. Contohnya dekat belakang dia duk berbisik. Bila kita pusing dia senyap. Kita pandang papa putih dia berbisik. Yang tu memang saya akan tegur. Bukan yang apa tu, yang suka menjawab tu sakit hati ke ni? Yang suka menjawab tu, kalau menjawab nak berbahas tentang pendidikan tu okey lah. Kalau nak berbahas tentang benda lain yang kurang berkaitan, sakit hati je. Dia kadang-kadang ada masa lah. Untuk saya ni ada masa kita boleh bergurau, ada masa kita belajar. Waktu belajar kita serius, waktu bergurau kita bergurau. Okey. Soalannya interesting sikit lah. Ni soalan kita bagi sebelum kita start permulaan cikgu bercerita pasal diri cikgu lah. Okey. Soalan. Kalau Cikgu Ashraf tak menjadi seorang cikgu. Nampak nak tanya soalan tu dah nampak mengejut. Kalau Cikgu Ashraf bukan jadi seorang cikgu, apa kerja cikgu sekarang? Kalau bukan seorang cikgu saya pun tak pernah terfikir kalau saya bukan cikgu saya akan jadi apa. Pernah fikir tak? Okey. Kalau nak cerita tentang diri saya, dia apa yang kita nak jadi bergantung pada minat. Kan? Betul, minat. Memang minat saya minat bercakap. Okey, saya minat mengajar. Sebab tu saya pilih cikgu. Tapi kalau sebelum ni untuk diri saya, kalau nak cerita tentang kemahiran, saya tak ada kemahiran yang ada pada lelaki lain. Contohnya kemahiran bertukang. Ni macam buka aib. Okey, macam kemahiran bertukang, tapi dia jadi terbalik. Saya lebih suka yang apa yang wanita buat. Contohnya bukan menjahit. Menjahit tu saya tak ada kemahiran. Contohnya macam kerja-kerja lebih kepada perhotelan, pelancongan, memasak, apa semua tu kan. Walaupun memasak tu untuk diri sendiri boleh lah. Untuk orang lain? Untuk orang lain tak berani lah. Tak tahu lah. Jadi apa yang saya boleh kata, kalau saya bukan jadi cikgu,
mungkin saya akan ke arah tu. Dan satu lagi, ni nak cerita. Saya lulusan USM sama kan? Sama. Gang USM. Gang. We lead. Betul. Okay, tahu tak satu course HBP? Apa? Housing, Building and Planning kan. Sebelum interview cikgu dekat USM, saya interview yang tu dulu. Cumanya sebab apa? Yang tu kan dia ada kemahiran melukis. Ni nak cerita sikit. Dia panjang lah sikit kan. Okey. Konon-kononnya kita ni minat lah ke arah tu kan. Nak jadi arkitek contohnya, sebab kita minat dengan design 3D daripada kita cipta daripada dalam laptop tu kita nampak bentuk 3D yang betul. Minat yang benda tu, benda style. Jadi konon-kononnya nak jadi benda tu lah. So kita waktu nak interview tu kita prepare dengan alat lukisan kononnya lah. Okay, sebab interview tu dia ada 2 sesi. 45 minit yang pertama melukis, baru sesi interview bersemuka. Lebih kurang macam seni jugalah. Macam masa aku baru nak masuk. Ya, betul. Ni kena lukis dulu. Dan tema yang saya dapat masa tu, dia bagi tema lah lukisan. Sebuah kawasan pelancongan, maksudnya chalet, kena bina chalet di kawasan pelancongan yang cantik. Jadi saya tak ada idea sebab saya bukan murid seni. Jadi saya pun lukislah sebuah banglo di tepi pantai. Jadi waktu temu duga tu ditanya, apa konsep binaan yang awak guna? Jadi saya pun sebab tak tahu kan tentang apa-apa. Jadi saya pun katalah, saya terapkan konsep moden campur tradisional. Sebab apa? Moden tu sebab nak bila pelancong datang dia rasa kemewahan. Tradisional tu masukkan unsur alam untuk berikan ketenangan. Okey, boleh jawab. Soalan seterusnya dia tanya tokoh dalam binaan. Memang tak tahu. Lepas tu dia tanya, selain daripada interview course ni, ada lagi tak minta yang lain? Tu saya katalah, ada cikgu. Tu dia kata, waktu tu juga dia kata, saya doakan semoga awak dapat course cikgu lah. Dia ijat situ juga. Aduh, pedih je. Tapi dia bagi macam tema suruh buat bangunan tu memang dia tak adalah bagi macam contoh ke apa, memang kena tak ada. Lukis sendiri. Lukis sendiri, imajinasi sendiri. Dia cuma bagi tema je. Tapi bila kita tengok lukisan-lukisan calon-calon lain memang lawa lah, nampak lah banding dengan kita tu tak tahu nak rumah pun tak nampak macam rumah. Tapi kalau yang seni punya USM, dia time kita tengah melukis tu, dia letak satu benda bercampur-campur kat depan. Ada kod, ada kain, ada bola, ada pen, macam-macam dia letak kat depan. Tapi dia tak sekelompok gitu, minta untuk kita imajinasi. kita lukis. Lukis je depan mata. Apa yang nampak tu lukis je. Yang ni tak. Dia cuma sebab waktu tu kan COVID. Jadi interview secara guna webex masa tu. Engkau masuk waktu COVID. Waktu COVID 20, dia kurang setahun daripada aku kan. Kira senior lah. Senior 1 sen. Ya. Ya. Aduh. Okay. Tak. Kita kena masuk ni ke bahagian pertengahan cerita ni. Pertengahan dia kena ambil mood sikit. Kena mood sikit. Kena sedih sikit. Kalau saya menitikkan air mata boleh. Okay, Cikgu Ashraf boleh cerita sikit fasa paling mencabar dalam hidup cikgu. Mungkin time kecil dulu kawan-kawan hidup mewah tapi cikgu fasa paling mencabar. Kita anak penoreh getah. Okay, penoreh getah ni bukan menoreh getah sendiri. Ayah saya kira kuli lah kan, menoreh getah orang punya. Jadi bila kita menoreh getah yang orang punya ni, hasil yang kita dapat tu perlu berkongsi. Kan, kadang-kadang getah ni kita jual 2 minggu sekali, seminggu sekali. Lepas tu hasil yang dapat tu bukannya banyak. Masa tu dapat, yang saya ingat masa tu, yang saya ingat dapatlah dalam sekali jual tu dapatlah dalam 400, bawah 500 lah, kebanyakan bawah 500. Contohlah kalau dapat 400, 200 untuk kita, 200 lagi dekat pemilik ladang getah. Kan. Jadi pada masa tu, ini kisah waktu saya kecil lagi lah. Okay. Saya ada 4 beradik. 3 abang masa tu semua jarak umur dengan saya jauh lah. Jadi pada masa tu saya seorang je kecil. Yang lain semua dah besar dah. Jadi ia jadi mencabar apabila ketiga-tiga kakak dan abang saya ni melangkah ke alam universiti.
masa tu. Banyak pakai ni lah. Ya, banyak memerlukan duit kan. Betul. Dan kalau kita tengok balik, yang kita jual cuma dapat 200 je sekali jual. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu 200. Kalau 4 minggu 1 bulan 400 nak sara 3 orang anak yang belajar tinggi. Okey. Itu kisah yang paling mencabar yang saya rasa ialah apabila saya melihat betapa struggle-nya ibu dan ayah untuk nak cari duit. Okey, sebab yang ni bila anak-anak dah besar, mak aku lah yang cerita kan. Dia cerita kakak yang sulung tu dia belajar dekat Universiti Malaya. Pandai. Ya. Masa tu aku dalam umur 10 tahun, dah jam 4. Okey, tapi memang masa tu masalah kewangan lah. Okey. Kakak aku call minta duit sebab tak ada duit kan, hujung sem. Tu nak makan. Ya, tak ada duit. Tapi pada masa tu dia call guna telefon rumah lah. Maksudnya call dekat rumah tu guna telefon rumah. Masa tu ada telefon rumah kan. Okey, telefon bimbit tak ada lagi masa tu. Cuma masalahnya dekat rumah ni pun tak ada duit. Yang aku ingat masa tu ayah aku cuma boleh hantar, tahu tak berapa? RM50. Cuba kau bayang, RM50 hantar dekat anak yang belajar dekat Universiti Malaya, tengah ibu kota. Aku tak boleh bayang macam mana dia boleh survive. Okey, itu yang paling mencabar sebab dalam ramai adik-beradik yang sulung lah, yang banyak pengorbanan sampai waktu cuti dia tak balik sebab terpaksa bekerja cari duit. Yang tu. Tu tahun bila? Yang tu tahun 2010 lah sebab 2010. Dia start masuk tahun 2000 betul. Dah jam 4 kan. Dah jam 4 2010. Kalau ikutkan 2010 tu dah ramai yang senang. Ya, tapi tidak untuk keluarga aku lah. Sebab nak sara 3 orang dengan pendapatan sebanyak tu. Betul lah. Susah tu. Kalau fikir betul-betul. Itu dari segi, kalau aku cerita dari segi mencabar untuk mak dan ayah aku lah. Kalau dari segi aku sendiri, waktu sekolah menengah. Okey, waktu sekolah menengah. Besar sikit dah. Okey, besar sikit lah. Sekolah menengah tahun 2013. Okey, mula masuk dalam tingkatan 1 2013. Bagi orang lain 2013 tu ialah zaman dah maju. Kan, bukan majulah, maksudnya negara dah semakin membangun. Okey, yang kemiskinan ni semakin berkurang. Tapi untuk keluarga aku masih lagi mencabar. Sehingga kan untuk pakaian sekolah aku tak pernah beli. Maksudnya pakai yang sama je lah. Masa aku masuk tingkatan 1, aku kan ada abang. Aku masuk tingkatan 1, abang dah langkah masuk universiti. Pakai baju dia lah. Jadi aku pakai baju dia. Okey, sampailah tingkatan 5. Sebab baju dia kan besar. Lepas tu aku pakailah baju dia, seluar dia, tie dia semua. Sampai kan besar. Sebab tu itu yang menjadi satu punca aku dibuli juga. Sebab kita nampak macam budak skema kan. Pakai baju besar. Tapi aku tak pernah pun minta dekat mak aku untuk nak kecilkan baju tu, nak alter baju tu, tak. Aku pakai je. Okay. Dia masa tu bukan sebab tak mampu nak beli yang baru, tapi kita perlu utamakan benda keperluan yang lain lagi. Sama macam baju sukan. Kalau aku ingat, baju sukan masa tu warna oranye. Pun sama, aku pakai yang baru punya. Tapi warna baju sukan tak, baju sukan tu sama. Okey, bagus. Dia design tu berubah. Tapi warna tu sama. Tapi pula tak boleh pakai lah, tetap diberi kebenaran untuk pakai kan. Aku ingat lagi, warna tu dah tak jadi warna oranye. Warna oranye yang dah lusuh. Tapi aku pakai baju tu dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Baju yang sama tu? Baju yang sama. Aku pakai. Allah. Asyik dia lusuh tak ada koyak-koyak. Tak ada koyak. Dia lusuh je. Jadi jaga. Itulah kalau nak cerita macam mana kita nak keluar daripada kemiskinan tu. Sebab tu tajuk kita hari ni ialah anak miskin, masa depan terkunci. Sebenarnya tidak. Itu jawapan dia sebenarnya untuk tajuk dia. Sebab kalau kita tahu kita tu asal daripada keluarga yang kurang senang, maka belajarlah. Sebab tu pendidikan tu menjadi satu aspek yang penting, yang utama. Aku bersyukur juga sebab aku ada mak ayah yang dia ada mindset kalau dia bekerja sebagai penoreh getah, bekerja yang pegang pisau getah kan, tapi dia nak anak dia sekurang-kurangnya pegang pen. Kalau dia bekerja di bawah panas terik matahari, tapi anak dia
Kalau boleh kerja dalam aircon. Betul. Jadi aku bersyukur lah sebab dia ada mindset sedemikian nak tengok anak dia tu lebih berjaya daripada dia. Jadi kepada korang yang dah lahir dalam keluarga yang senang, dah disediakan semua benda, buat apa lagi? Belajarlah sebab dengan belajar je. Ya. Bersyukur dan belajar. Jangan harapkan harta mak ayah. Sebab yang kaya tu mak ayah kamu, bukannya kamu. Jadi duit ni boleh habis. Tapi dengan adanya sijil, dengan adanya pelajaran, itu yang akan menjadi perisai untuk kamu menjamin masa depan. Okay, tadi cikgu asal daripada Kelantan. Sama lah. Betul. Saya host anda ni pun Kelantan juga sebenarnya. Cuma tak ada bunyi kan. Sekarang baru bunyi sebab cakap orang Kelantan juga. Okay. Kan Kelantan ni kan selalu banjir. Banjir. Cikgu time tu pernah kena banjir juga. Macam dah lah berada dalam keadaan yang tidak berapa senang. Lepas tu pernah hadap banjir yang teruk tak dekat kawasan rumah ke apa ke, menyebabkan lagi susah hidup tu? Banjir ni kalau ikutkan dekat Kelantan tu dah macam acara tahunan. Event. Jadi event dah. Sebab tu sekarang ni kalau banjir dekat Pekan Rantau Panjang tu ada festival air. Jadi event tahunan festival air tu. Sebab tu dia dah jadi macam acara tahunan. Okeylah. Kalau dulu rumah saya, aku rasa aku pernah tunjuk kot rumah aku dulu. Aku dulu tinggal dekat rumah kayu kecil. Ada tunjuk. Ada. Nanti aku tunjuk balik. Boleh. Aku dulu tinggal kat rumah yang macam tu lah, rumah kayu. Jadi masa rumah kayu tu dia dekat kawasan rendah. Jadi memang tempat lain tak naik lagi air, tapi dekat rumah aku tu naik dulu. Dah naik air. Jadi kita dah lama dah, dari awal lagi kita selalu kena banjir kan. Jadi memang dekat atas rumah pun dah tak ada perabot apa-apa. Dah tak ada perabot apa-apa kan. Jadi kita tak risau akan rugi. Tak risau akan rugi apa-apa. Kalau nak bagi gift tu bagi lah. Mungkin dengar sedih tu. Bagi lagi sikit. Terima kasih kepada yang bagi gift kat live. Terima kasih. Jadi kita tak risau tentang perabot, TV apa semua. Sebab TV dulu tak ada. Tak ada TV kat rumah. Ada TV kecil. TV kecil dulu, yang kecil lah. Yang saya petak 4 segi. Yang tu. Ada yang tu je. Jadi kalau untuk banjir tu, yang tu lah. Cuma yang aku ingat yang paling teruk sepanjang aku hidup. Pertama tahun 2007. Masa tu aku umur 7 tahun lah. 2007 sekali yang besar. Yang kedua tahun 2014. Cuma yang 2014 tu aku dah pindah rumah lain. Bukan rumah kayu tu lah. Bukan rumah kayu lah. Okay, dah pindah rumah lain. Tapi masa tu teruk juga sebab banjir naik sampai paras lutut atas rumah. Tapi yang 2007 tu dekat rumah kayu tu, dekat rumah kayu yang 2007 tu atas rumah yang tu tinggi juga. Yang tu terpaksa berpindah duduk tempat lain. Tempat yang apa kata kalau nak pindah daripada pusat pemindahan. Tak pindah pusat pemindahan pun. Cuma Oh. duduk rumah Lagi tinggi lah. yang tempat tinggi, rumah jiran-jiran yang tempat tinggi. Masa tu. Yang paling teruk kan 2014 kan yang banjir besar dekat negeri Kelantan. Yang tu kan. Banjir masa tu lah. Sebab banjir darurat. Masa tu 2014. 2014 ya. 2014. Sebab masa tu kalau ikutkan rumah tempat yang aku duduk sekarang ni, tempat dah tinggi. Kawasan lah tinggi, bukan rumah tinggi, kawasan tinggi kan. Masa tu kali pertama air naik atas rumah. 2014. Walaupun dah tinggi. Walaupun dah tinggi. Maksudnya teruk kan tu. Tapi masa tu kan teruk sebab kalau kita tengok kawasan hulu Kelantan, Manik Urai kan, yang sampai air sampai tingkat 3 sekolah. Tahu tak kisah? Tingkat 3 kat sekolah? Dekat tingkat 1 dan 2 tu. dekat Manik Urai. Air memang tenggelam habis. Air tu sampai tingkat 3. Sampai masa tu kalau di kawasan macam Tanah Merah apa semua kan, air dah sampai paras bumbung. Sampai tak nampak pun rumah. Nampak bumbung. Kalau kawasan yang contoh kawasan hulu tu yang rumah-rumah kayu kan. Rumah kayu, tangga simen, kadang-kadang hanya tinggal, ada juga yang rumah tu hanyut. Yang tinggal cuma tangga je. Dia efek teruk juga kalau contoh rumah tu rumah kayu kan. Betul. Lepas tu banjir, kena air semua. Sebab tu kalau rumah yang aku duduk dulu, kayu tu dia jadi reput. Dia gepuk lah kan. Kalau Sebab selalu kena banjir. Macam aku kata lah, banjir dekat Kelantan acara tahunan. Dia setiap tahun kena banjir. Setiap tahun kena banjir. Lama-lama kayu tu jadi reput lah. Itu lah banjir. Jadi kalau kira sekarang ni, bila setiap kali banjir,
benda yang kita risau ialah air tu naik tinggi. Itu je. Nak fikir tentang banjir, itu memang kita dah tahu dah berlaku. Memang akan berlaku. Cumanya tinggi ke rendah, itu je kita risau. Kita tak ada solusi untuk elak banjir ni. Kita punya sistem ni lah kan sebenarnya. Sistem pelongkangan. Sistem pengairan. Pelongkangan. Pelongkangan pun boleh. Aduh. Kantoi tak bijak tu. Okey, tapi yang aku perasan sekarang banjir dah jadi makin teruk. Makin teruk kan? Makin teruk. Makin teruk pula kita. Makin teruk. Sebab kalau ikutkan sekarang ni, setiap kali banjir, air dah naik atas rumah. Sebelum ni kalau air naik atas rumah tu ketika banjir besar aja. Kalau dia macam ni banjir biasa tu tak naik. Tapi dia just naik cuma tak sampai tu rumah. Itulah, kalau nak kira dari segi solusi mungkin kena cuci sungai. Sebab kalau ikutkan kat situ ada sungai, sistem peparitan. Tapi sistem peparitan pun yang aku nampak dah tak nampak macam yang mengalirkan air. Statik. Statik. Itu je dari segi banjir. Okay, cikgu cakap tadi cikgu tak ada TV je. Betul? Tak ada TV. Adalah TV kecil tu. TV kecil tu adalah, tapi macam tak ada, kurang lah daripada orang lain kan. Betul? Orang lain ada lagi TV lagi besar, lagi canggih daripada zaman tu lah. Lepas tu apa yang cikgu buat untuk berhibur dulu tanpa TV? Tanpa TV kalau tak ada TV. Okey. Hidup dulu walaupun tak ada TV, tapi kita rasa macam setiap masa tu dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah berbanding sekarang. Betul. Setuju 100% setuju kan. Kalau dulu kan, bila tak ada TV tu kadang-kadang kita rasa juga bila kita tengok rumah kawan-kawan yang ada TV kan. Bukan setakat ada TV, ada apa? PS2. Game kawan lah main PS2. Dulu konsep dia kalau kita kat kampung ni, bila rumah kita tak ada TV, tak ada apa permainan, kita pergi rumah member. Kan? Betul? Tapi yelah, kita miskin. Bila kita pergi rumah member, kadang-kadang orang cuma bagi tengok lah, tak bagi main. Boleh tengok je. Boleh tengok je. Kan pegang kan rosak, nak bayar, nak ganti pakai apa kan. Jadi sebab mindset dia fikir kita miskin, tak nak main lah macam tu. Macam tu. Jadi kita cuma tengok je lah. Jadi sepanjang tu kita cuma tengok orang main tu. Jadi kalau untuk berhibur, macam saya ialah dia lebih banyak luangkan masa dengan keluarga. Tapi kalau macam saya dulu, bila balik je dari sekolah, saya terus ke kelas qiraati dekat rumah. Pukul 3 sampai pukul 5 hari-hari. Lepas tu pukul 5, mula pukul 5 buat kerja sekolah. Sampailah pukul 6. Sebab mak aku jenis tegah. Dekat kampung tu, tak ada suara orang lain. Suara dia je. Memang orang kampung pun kata kalau dengar suara mak aku orang panggil Kak Dah. Kalau dengar je suara Kak Dah tu, maksudnya suara Kak Dah suara Kak Dah lah tu. Adalah tu maruh anak dia apa-apa. Jadi mak aku ni jenis selagi tak siap kerja sekolah, selagi tu aku tak boleh keluar. Jadi sampai pukul 6 tu memang nak tak nak kena siapkan kerja sekolah dulu. Baru boleh main. Baru boleh main. Tapi syarat balik sebelum pukul 7. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Jadi dulu kalau main pun cuma depan rumah. Jadi kita banyak komunikasi dengan keluarga, banyak luangkan masa dengan keluarga. Jadi sebab tu kita rasa macam waktu kita tu terluang. Kita tak rasa macam banyak masa yang terluang. Jadi kalau dari segi permainan lain, adalah main permainan kampung tu. Contohnya dulu kau sempat main tak pistol dia pakai getah. Yang tu lah main dulu. Lepas tu kalau permainan lain yang gasing gasing ada gasing paku yang pusing. Ada juga gasing. Lepas tu main ni bowling pakai kelapa dengan tin. Kelapa tin lah susun. Tin lah susun. Itu lah dulu. Tapi kalau kira banding dengan sekarang, dulu lebih seronok lah. Kan? Banyak berkaitan dengan fizikal dulu. Aktiviti kita tu semua keluar rumah, berlari, unggah. Tapi permainan yang macam tu je lah yang aku boleh main. Sebab kalau nak main bola sepak tak boleh. Kan aku kata aku tak pandai apa yang lelaki main. Aku pun tak pandai juga main bola. Tapi datang je lah main.
Walaupun tak pandai main. Aku kaki bangku. Tak boleh main langsung. Okey. Setiap kali aku datang ke Padang, tapi kita Padang dulu Padang buatan lah, bukan betul-betul Padang. Sebab kat kampung kan. Asal macam asal ada tempat lapang, tempat luas sikit Padang lah tu. Cari buluh, buat tiang gol. Je. Tapi di sekeliling tu ada pokok buluh, ada pokok salak yang berduri kan. Jadi setiap kali aku datang, aku dapat satu position yang tetap. Keeper. Agak dah. Sebab apa? Sebab kita main bola tu kan, bola dulu kan ada kawan yang bawa kan bola. Setiap kali aku sepak bola, aku pandai buat curve. Bola tu dia tak pergi lurus, dia pergi menyerong. Kadang-kadang bila dia tu masuk dalam pokok salak, jadi pancit bola orang. Alah, kena benda tajam tu. Sebab tu kita tak dapat nak main kan. Suruhlah jadi keeper. Ya, suruhlah jadi keeper. Aduh. Tapi yalah, bila fikir balik, itu sebenarnya yang menjadikan kita lebih keras untuk nak menghadapi onak duri dalam kehidupan. Kan, bila kita fikir balik benda macam tu, kita dah hadap dari kecil lagi kan. Jadi bila kita dah besar ni, boleh hadap lah. Keras sikit lah nak hadap dunia. Kuatlah sikit. Kuatlah sikit. Oh, memang main bola dulu. Position tetap. Tapi kalau sekarang pun, sebab tu sekarang ni aku jarang join futsal apa semua kan. Kalau aku contoh, waktu tingkatan 6, ada juga waktu tingkatan 6 buat acara futsal tu, acara tahunan. Kalau boleh aku tak nak join. Tapi sebab dia menjadi syarat untuk join kan. Jadi position yang aku dapat keeper lah. Lagi. Tu pun simpanan. Tak main lah kita. Aduh. Kira keeper asal penat aku masuk lah hati. Tapi bila dah gol aku keluar balik lah. Aku dulu form 6 kan. Aku tak nak main futsal. Aku main satu permainan ni petong. Petong. Oh, yang baling tu. Baling. Petong tu kan. Yang tu aku dapat masuk beregu, dapat nombor 3. Oh, lawan antara sekolah. Lawan antara form 6 ni. Kira hebat lah. Boleh lah. Main futsal pun tak boleh juga. Aku sama lah macam kau. Futsal ni macam ni, kalau main bola ni sekadar nak bawa sepak passing tu boleh lah. Tapi kalau macam ada yang geng lain pro yang boleh dribble, boleh shoot goal tu tak ada lah. So tak adalah jadi keeper. Tapi atas sikit keeper lah, defend. Sama posisi tetap lah tu, defend. Impian aku striker lah. Daripada keeper nak pergi striker. Jauh. Aduh. Impian aku atas sikit lah daripada defend. Jadi main tengah okey dah. Midfield okey dah, tak ada masalah. Tapi itulah, sebab midfield pun nak kena pandai passing nak kena tinggi. Aku dulu kalau sepak tak naik bola, direct lah. Tu jadi defendnya tu. Lebih kurang lah kita tak pandai main bola. Satu soalan lagi. Sebelum cikgu start jadi cikgu, ada tak cikgu jadi buat kerja lain dulu? Buat kerja lain? Part time apa-apa ke? Pernah? Okay. Waktu dulu lepas habis sekolah tingkatan 5, lepas habis SPM lah, kita nak bongsu kan. Pada masa tu kita seorang dekat rumah. Sebab abang dan kakak sulung masa tu dah bekerja. Okay. Abang dan kakak nombor 2, nombor 3 tu dekat universiti. Jadi bila kita seorang kat rumah ni lepas SPM, kita rasa bosan sebab dah tak ada siapa-siapa kat rumah kan. Jadi kita pun minta lah dengan mak abah nak buat part time kan. Nak kerja. Masa tu yang tepat yang kita boleh pergi dekat ni lah, Pekan Rantau Panjang. Jadi saya pernah pergi ke Pekan Rantau Panjang tu. Pergi situ, konon-kononnya nak kerja lah. Okay. Tapi masa tu aku sebenarnya seorang yang introvert. Maksudnya malu-malu lah. Aku takut nak berjumpa dengan orang. Masa tu lah kan, beza dengan sekarang. Tapi masa tu sebab kita kena beranikan diri. Jadi aku cuba. Aku pergi dari satu kedai ke satu kedai, tanya, "Bang, ada kerja kosong tak?" "Tak ada." "Kak, ada kerja kosong tak?" "Tak ada." Last tak dapat. Lepas tu aku balik, tak dapat kerja. Aku balik lah. Lepas tu mak aku ada minta untuk aku kerja dekat ni, Pantai Timur. Tahu. Dekat mall. Pantai Timur tu mall tau. Pantai Timur tu mall. Tapi dia macam pasar raya lah. Pasar raya yang jual lauk pauk, barang-barang keperluan macam tu kan. Tapi Pantai Timur kat Kota Baru besar. Besar. 4
Tu Pantai Timur ke Maidin? 4 tingkat 5 tingkat. Pantai Timur. Pantai Timur 4 tingkat ke 5 tingkat tak ingat. Tapi dia tidak sebesar KB Mall yang mall Kira lah. mall tu dia kan Kira mall dekat Latar Panjang tu Pantai Timur lah. paling besar. Paling besar Pantai Timur tak? Pantai Timur dengan Maidin. Ada Maidin kan tu? Ada. Oh dah ada. Ada. Okey. Itu waktu zaman sekolah, tapi tak dapat. Sebab apa aku tak minta dekat Pantai Timur tu? Sebab macam aku kata ni, sebab aku introvert. Jadi kalau kerja dekat Pantai Timur banyak kena jumpa orang kan? Ya, banyak kena jumpa orang masa tu. Okey, itu waktu tingkatan 5, tapi tak dapat kerja. Masa universiti. Universiti ni dah berubah dah. Kalau dulu introvert, sekarang dah jadi banyak cakap, extrovert. Kan? Dekat universiti tu pun aku ada buat part time. Ada. Tapi dia ada kisah sedih part time ni. Hidup aku yang penuh dengan kisah sedih. Kena tajuk hari ni. Okay, part time apa kat universiti? Okay. Waktu tu aku beza dengan orang lain. Kalau orang lain mungkin mak ayah dia dapat hantar duit tiap-tiap bulan. Kan? Tapi aku tak. Kena kerja sendirilah. Kena cari duit sendiri. Duit yang aku harapkan untuk makan, untuk bayar yuran ialah PTPTN. Okay. Tapi PTPTN kadang-kadang bila dah hujung sem, duit dah habis. Tak cukup lah. Tak cukup lah. Kena jadi kita nak cari, kita nak minta dengan adik-beradik dah kahwin. Jadi kita pun faham lah mereka ada tanggungan masing-masing. Nak minta dengan mak abah menoreh getah. Pendapatan macam yang aku bagi tahu tadi lah. Kan? Tambah-tambah masa tu hujung sem tu bulan 9, 10, 11 waktu hujan. Tak boleh nak menoreh getah kan. Jadi nak tak nak aku kena kerja lah. Tapi masa tu ramai lah kawan-kawan yang kerja dekat Lotus. Cumanya jenis aku ni Sungai Dua dekat Lotus. Cumanya jenis aku ni aku tahu. Aku bukan yang jenis boleh multitasking. Kalau aku buat satu kerja, satu tu je. Jadi aku risau kalau aku kerja dekat Lotus sebab aku tengok kawan-kawan tu penat. Dia pergi Lotus, balik masuk kelas, lepas kelas siap pergi Lotus untuk kerja. Jadi aku takut bila aku buat dua benda dalam satu masa tu, pembelajaran tu akan jadi terabai. Terganggu. Aku syukur sebab masa dekat USM tu aku ada seorang member, dia ada kereta. Dia bagi pinjam kereta. Jadi dengan kereta tu lah, aku mula-mula aku nak buat student cab. Yang bawa student kan. Ada nampak flyers dia ada. Cuma masalahnya jenis aku ni, aku cikgu geografi tapi aku tak pandai tengok Waze. Lah. Payah ni. Tapi baca peta tu aku pandai lah. Cuma tengok Waze tu aku tak pandai sebab aku tak pandai nak agak jarak. Datang sini tadi sebab dah ingat jalan. Ingat jalan. Mantap. Kalau kali pertama nak datang tu 2-3 kali pusing baru sampai. Sebab aku tak pandai nak agak simpang. Contoh dekat tu dia keluar 150 meter belok kiri. Aku belum sampai 150 meter aku dah belok kiri. Aku dengar je belok kiri, aku belok kiri. Padahal dia kata lagi 100 meter lagi. Dia macam tu lah. Jadi sebab tu aku tak jadilah buat student cab tu. Lepas tu aku fikir-fikir benda lain yang aku boleh buat ialah Lalamove. Kerja Lalamove. Pakai kereta tu lah. Pakai kereta tu. Okay, sebab kawan aku tu dia bagi pinjam kereta. Nasib baik kereta tak payah bayar. Dia tak ada bagi tahu suruh bayar ke apa tak kan. Okay, cuma aku isi minyak je lah. Okay. Bila buat Lalamove tu, kali pertama okey. Kali kedua okey lagi. Kali ketiga, pendapatan masa tu yang dapat pun bukan yang banyak. Sehari dapatlah RM40, RM30. Paling sikit dapat RM15. Tapi 15 sehari. Bila fikir balik, rasa macam tak berbala. Dekat Penang, pendapatan masa tu yang dapat buat Lalamove RM40, RM15 sehari. Berbala tak? Pakai kereta. Isi minyak kereta dah berapa? Itulah tu. Habis tu saja tu. Duit tu habis ke isi minyak lepas tu. Macam tak ada benda, tak dapat apa. Okay. Lepas tu ada kisah yang membuatkan aku berhenti daripada buat Lalamove tu. Saya kena marah dengan kisah ni ialah kalau aunty tengok saya minta maaf kan. Kawan tu yang bagi pinjam kereta tu? Bukan. Apa? Customer. Customer. Yang minta untuk aku hantar barang. Tapi aku dah minta maaf dah masa tu. Okay, yang membuatkan aku berhenti hantar buat Lalamove tu, masa tu aku kena hantar kek. Macam boleh agak. Hantar kek. Okay. Pakai kereta kan. Pakai kereta hantar kek. Petang dekat Penang. Apa peristiwa? Jam 3 jam. Alamak. Okay. Ambil kek kat mana tu? Ambil kek dekat Georgetown tu? Ya.
Memang jam lah. Okay. Lepas tu jam tu satu hal. Situ dah customer dah complain sebab lambat kan. Sebab sepatutnya yang tu dengan motor. Tapi sebab kita nak juga, kita gebuk je lah walaupun kita pakai kereta. Kan? Okay, satu hal. Lepas tu bila sampai tu, aku tersalah angkat. Lepas tu Apa jadi pada kek tu? salah angkat gana tu? Macam mana? Salah angkat. Kan kek tu dia letak dalam plastik. Okey. Dia letak dalam plastik. Aku pegang plastik tu. Satu tu terjatuh. Oh, sebelah terjatuh. Sebelah tu terjatuh. Maksudnya terlepas dari tangan. Gitu kek tu. Jadi macam mana? Jadi sudah tidak special kek tu. Aduh. Jadi penyek sebelah lagi. Ya. Jadi nak tak nak aku terpaksa hadap dengan customer ni. Customer tu bukan bukan Melayu lah, bukan Melayu bangsa lain. Okey, tapi dia baik hati juga kan. Bila pergi jumpa, aku pun explain lah. Aku kata lah minta maaf apa semua, jadi macam ni apa semua. Aku minta untuk bayar. Dia tak nak, dia kata tak apalah, tak perlu, mungkin tak ada rezeki dia kata kan. Tapi aku rasa bersalah. Jadi aku pun tak apa, saya bayar. Tu bayar. Tu tak berapa. Kek tu. Mahal. 120. Mahalnya kek. Kek apa dia beli? Aku buat dalam MOF dapat RM15 sehari. Kena bayar ganti rugi 120. Negatif ke? Pendapatan negatif. Pendapatan negatif. Aduh. Asyik baik baki duit PT-PT tu ada lagi. Oh aduh. Jadi kita pun bayar. Bayar lepas tu start tu aku berhenti buat dalam MOF. Jadi cara nak makan kalau aku dulu sebab aku ada bawa dapur. Masak. Ni kalau USM dengar maaf ya. Tak, aku bawa juga. Aku bawa dapur, aku bawa beras, apa semua kan. Macam. Ya. Jadi duit dah tak ada. Tinggal hujung sem. Dalam 3 bulan lagi nak masuk duit PT-PT yang baru nak masuk. Jadi cara nak makan ialah aku beli telur, aku beli Maggi kari. Sebab beras dah ada. Jadi aku masak nasi sendiri lah. Lepas tu makan kalau tak ada lauk kan. Kau pernah tak makan nasi dengan Maggi? Pernah kan? Sebab biasa kita orang Kelantan ni benda tu biasa. Maggi kari jadikan lauk, jadikan kuah, makan dengan nasi. Makan dengan nasi. Okey, aku makan benda tu lah. Kadang-kadang buat nasi goreng telur mata. Lepas tu roommate aku, dia orang Penang. Dia macam pelik lah tengok aku makan macam tu kan. Tak biasa. Tak biasa. Tapi bagi kita itu antara lauk yang paling nikmat lah. Betul. Jadi itulah cerita macam mana aku nak cari part time. Kalau nak kisah kerja part time tu yang tu lah. Dalam MOF lah yang aku boleh kata. Berapa sen yang dapat duduk dekat dalam? Alhamdulillah sampai ke akhir. Oh, Lalah Sam ujung-ujung pun dapat duduk dalam lagi? Ya, kira aku tak perlu cari rumah sewa. Tu satu rezeki juga. Kalau tak, kalau kena cari rumah sewa, aku tak tahu macam mana aku nak survive. Alah, nak kena bayar rumah sewa lagi? Ya, betul. Aku mujurlah keluarga tak sesusah macam mu kan. So, dapatlah duduk rumah sewa tu tak ada masalah, okey je. Betul lah. Tu antara satu benda yang aku amat bersyukur lah. Sampai ke hujung, sampai ke latihan mengajar pun aku dapat duduk dekat Ada dia punya rumah dekat desa siswa ya. Oh ya? Oh, dapat duduk desa juga? Aku sampai ke akhir duduk dekat Tekun lah. Oh ya, memang orang kuat Tekun. Tekun. Oh, ni orang di SM tahu lah Tekun. Tekun. Memang kebetulan. Tahu tak, host korang ni Nakib ni pun USM duduk Tekun juga. Desa siswa Tekun. Tapi dekat Tekun tak pernah jumpa. Tu tak Tekun bukannya kecil. Dia jumpa kat sini. Jumpa kat sini. Okay. Okay. Sekarang kan bila cikgu dah okey sikit kan, dah jadi cikgu dah pun, dah kerja kat pusat tuition. InsyaAllah nanti kerja dengan ni lah, dengan pendidikan punya ni apa ni? KPM. KPM. InsyaAllah amin. InsyaAllah. Doakan saya. Apa yang rasa paling syukur sekali lepas dah terkeluar daripada terkunci tu? Dah bebas. Dah bebas kan. Benda yang paling bersyukur ialah apabila aku dah berjaya, walaupun sekarang ni ada lagi impian yang aku tak capai, tapi aku dapat buat mak dan abah aku tersenyum. Maksudnya aku sempat untuk melakar kejayaan dengan mereka. Mereka boleh melihat aku, anak-anak dia berjaya lah. Seolah-olah macam
kejayaan anak-anak tu merupakan satu kejayaan untuk mereka. Penat lelah mereka yang berkorban selama ni seolah-olah macam terbayar. Ya, itu yang aku paling bersyukur. Syukur dengan diorang lah. Ya, betul. Tapi kita pun ada impian kita kan. Jadi aku harap Man dan Abah terus diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah. Ya. Sebab konsep aku setiap dalam hidup aku, dari dulu lagi satu benda je aku pegang. Sentiasa dahulukan ibu bapa dalam setiap hal yang kita nak buat. Walaupun aku di label anak mak, tapi aku tak kisah. Sebab mak cuma ada satu je. Betul. Walaupun kalau aku balik kampus sekarang ni pun, aku nak pergi mana-mana memang aku bawa mak. Aku nak pergi gunting rambut sekali pun aku bawa. Oh ya? Aku tak kisah pun kalau orang kata anak mak apa semua. Sebab kita jumpa dengan main-main kat kampung, asyik bawa mak je. Betul tak? Tu aku kata sebab mak aku ada seorang ni. Kan? Jadi sebab tu dalam apa yang kita buat sentiasa dahulukan ibu bapa. Dahulu ibu bapa. Tu soalan seterusnya sebenarnya tu. Apa? Oh, dah jawab. Pegangan kata-kata. Pegangan kata-kata. Ada lagi kata-kata lain. Ada lagi? Oh, okey. Saya pada dahulukan ibu bapa. Kata-kata. Okey. Selain daripada dahulukan ibu bapa, aku teringat waktu tingkatan 6. Waktu tingkatan 6 aku pernah tergelincir lah sikit. Maksudnya? Tergelincir daripada landasan. Jadi malas lah, jadi nakal. Dia bukan jadi malas sebab banyak pengaruh-pengaruh lain masa tu. Okey. Pada masa tu sebab aku tergelincir untuk subjek, boleh sebut sejarah. Fail. Janganlah sebut. Tapi lepas mengulang B. Tak. Nice. Okey. Pada masa tu waktu trial, Ni form C Form C. Trial peperiksaan sebenar SEM 1 kan. Aku okey, dapat result yang tinggi lah kan. Okey. Dapat tempat pertama best student masa tu. Tapi pada masa SEM kedua tu yang aku tergelincir. SEM kedua tu masa tu trial. Ada sebab ke kenapa? Ada sebab sejarah tu aku kurang minat sejarah. Oh. Okey. Lepas tu mungkin soalan-soalan lain aku ada salah jawab soalan tu. Okey. Lepas tu masa tu trial je, bukan peperiksaan sebenar. Tu aku bersyukur sangat. Cikgu tu dia buat satu program. Okey. Masa tu program panggil ibu bapa untuk pelajar yang dapat keputusan cemerlang waktu trial ni. Oh. SEM 1 aku dapat cemerlang tapi tak ada program tu. SEM 2 bila aku jatuh ada program tu. Dan dipanggil ibu bapa. Okey, itu satu hal. Ini bukan nak cerita negatif lah. Ini nak cerita yang menjadi pembakar semangat. Okey, bila kita ambil dari side positif. Lepas tu yang kedua, bila dipanggil ibu bapa, cikgu tu dia bagi apa kata-kata lah. Dia bercakap dekat depan lah. Satu kata-kata yang aku ingat sampai ke hari ni. Sambil dia bercakap, dia tengok dekat aku. Aku tak tahulah memang dia niat nak tengok dekat aku ke ataupun secara kebetulan aku tak tahu. Ayat dia ialah dalam setiap hal yang kita nak buat, kita tak boleh nak tengok permulaan, tapi kita kena tengok pengakhiran. Ayat dia macam ni lah. Saya tak nak tengok permulaan jadi best student, tapi pengakhiran jatuh. Sambil tu dia tengok aku. Menusuk. Memang menusuk memang. Lepas tu lepas tu orang lain panggil ibu bapa naik atas pentas apa semua kan, sebab dah dapat keputusan cemerlang masa tu. Ini trial. Tapi aku tak dapat lah. Jadi aku sedih sebab bila aku tengok ibu bapa orang lain semua naik, tapi mak abah aku tak naik. Jadi ayat tu sampai ke hari ni aku pegang. Bila kita nak buat satu perkara, jangan kita bersungguh awal-awal je, tapi bersungguhlah sampai ke akhir. Dan alhamdulillah lah, hasil daripada perkara tersebut Luluslah lepas tu B. Kira yang keseluruhan pun alhamdulillah dapat banggakan ibu bapa. Oh, aku form C ada juga gagal. Ada juga gagal. Pengajian am. Pengajian am tu bahaya. Aku panik lah time tu. Tapi mujur lah ulangan. Ulangan tu Tapi nasib baik kita ada ulangan kan. Kita ulangan tapi kena bayar sendiri. Bayar Sendiri. kan. Satu subjek 50 kan. Satu subjek 50. Bayar balik.
Lepas tu okey, nasib lah lulus. Aku ambil sejarah juga dulu. Ambil sejarah tak? Ya. Aku ambil sejarah, bahasa Melayu, seni. Aku tak ambil seni, aku ambil ekonomi. Ekonomi. Tapi bahasa Melayu? Bahasa Melayu ambil juga. Bahasa Melayu tu sebenarnya dah on the way nak gagal juga aku. Hampir nak gagal lah. Nak tahu kenapa? Sebab? Bukanlah nak memburukkan cikgu, tapi cikgu yang masuk time tu, style mengajar dia tu kita susah nak faham sikit. Sebab dia buka buku, betul, dia suruh baca soalan, kan ABC, baca soalan, apa jawapan. Lepas tu kita jawab salah kan. Jawapan dia sebenarnya ni, tapi tak bagi tahu sebab apa jawapan tu yang tu. Lepas tu dia seorang lah kena bangun jawab yang tu, salah aku tu. Habis soalan tu dah. Mungkin dia nak pelajar tu cari jawapan sendiri kot. Sebab kira belajar sendiri. Belajar sendiri. Dia cuma jadi pemudah cara. Itulah aku macam time tu dah dekat nak exam. Lepas tu bila bincang-bincang banyak kawan kata, kita ni belajar apa ni sebenarnya. Time tu dah start panik. Tapi muncullah seorang ni, dia cakap, tak apa, malam ni biar aku tengok balik apa yang cara yang ringkas, cara shortcut, macam mana kita nak boleh faham semua ni dalam 3-4 hari ni. So dia pun study malam tu. Study. Ni dekat nak exam lah. Ni kan nak exam lah ni. Lepas tu esok tu dia datang sekolah. Dia kata, okay, aku dah jumpa dah cara macam mana. Dia kata, okay, korang tengok sini sebenarnya kita kena kuasai bab 1 dengan bab ni je. Lepas kita kuasai 2 ni, kita akan boleh dapat semua. Macam tu dia kata. Aku macam, oh ya ke? Okay, ikut lah, dengar dia cakap macam mana dia study, dia ajar. Lepas tu kita ikut, kita buat latihan semua. Tibalah hari peperiksaan tu. Ada 4 orang. Yang seorang tu yang ajar lah, lagi 3. Aku, seorang lagi. Yang mengajar tu C. Aku B. Yang ni C juga. Seorang lagi gagal. Yang tu bergantung pada kefahaman masing-masing. Aku katalah yang kawan aku yang mengajar tu, kau ajar aku B, macam mana kau boleh C? Tu dia kata, tu lah, tipu je. Lepas tu masalahnya time 4-4 ni, aku boleh nampak diorang tau. Maksudnya aku depan, diorang 3 ni belakang-belakang sikit. So time tengah exam BM tu, time tengah menjawab, aku syah lah muka diorang, nak tengok diorang ni confident ke tak jawab. Yang 2 tu nampak lah macam serius sikit. Yang gagal tu senyum. Senyum jawab. Dia macam, kata, uish, dia ni, kita risau lah senyum tu. Boleh jawab ni. Dia macam, uish, maksudnya dia faham lah apa yang seorang tu ajar kan. Bagus. Aku pun jawab. Rupanya nampak 4 tu dia yang gagal. Ya Allah. Mungkin yang tengok ni mesti tahu siapa dia. Mungkin bukan rezeki dia lagi. Betul. Aduh. Rasanya itu je kot soalan. Okey lah cikgu. Kalau ada orang yang tengah dengar episod ni lah, dia pun mungkin macam cikgu kot. Dia fikir macam, alamak, dia miskin dan tak ada duit. Dia pun rasa macam nak give up hidup dia, tak tahu hala hidup dia ke mana. Ada tak kata-kata untuk dia? Ni last Okay. Kalau kamu ada terdetik dalam fikiran apa yang aku nak jadi pada masa akan datang, syabas. Sebab apa aku ucapkan syabas? Sebab itu maksudnya kau sedang fikirkan tentang masa depan. Kau sedang mencorakkan masa depan. Jangan fikirkan kemiskinan tu sebagai penghalang untuk berjaya. Sebab setiap orang dia akan berjaya. Setiap orang ni Allah dah tentukan rezeki masing-masing, kan? Rezeki dengan usaha ni perlu seiring. Dia tak boleh rezeki saja tanpa usaha. Tak boleh usaha saja kalau tak ada rezeki. Kalau contoh Tuhan dah tetapkan itu rezeki kita, pada masa yang sama kita iringi dia dengan usaha, kita akan dapatlah benda tu. Tapi kalau itu bukan rezeki kita, pada masa yang sama kita telah berusaha, tapi sebab tak ada rezeki tetap tak dapatkan. Tak apa, jangan pernah rasa give up, jangan pernah rasa putus asa. Sebab kita positif, Allah mungkin sedang merancang benda yang lebih baik, lebih besar lagi untuk diri kita. Jadi aku sebenarnya ada pesanan untuk mereka yang sama macam aku. Kalau sekarang ni awak semua sedang fikirkan tentang apa yang awak nak jadi pada masa depan.
cuba kenal diri kamu dulu, apa yang kamu minat. Nanti kamu akan jumpa apa yang kamu nak jadi. Sebab benda yang kita nak bekerja ni bergantung kepada minat kita. Betul. Satu pesanan lagi, jangan pernah ikut orang. Sebab juga, yang ni sampai ke alam universiti pun kita selalu ikut orang. Kita selalu ikut member. Benda yang orang nak buat, kita nak buat kan. Okay. Benda yang kita perlu buat ialah jangan ikut apa yang orang buat, tapi ikut apa yang hati kita nak buat. Betul. Jangan takut kalau kita pilih jalan itu sendiri. Tahu tak sebab apa? Cuba kita. Jangan takut untuk kita pilih jalan itu kalau kita sendiri je yang pilih jalan tu. Okay, sebab kejayaan kita tu tak ditentukan dengan betapa ramainya orang yang mengikuti. Tapi kejayaan kita tu bergantung sejauh mana kita bertahan dengan jalan yang kita pilih. Wow. Deep Deep kan? Sangat. Aku juga pernah gagal, yang aku cerita tadi kan. Aku pernah gagal. Untuk orang yang pernah merasai kegagalan. Yang ni semangat. Kalau untuk kamu yang pernah merasai kegagalan, kegagalan tu jangan jadikan sebagai satu penghalang. Tapi bila kamu gagal, itu maksudnya kamu sedang mencuba untuk jadi lebih baik. Bangkit balik. Ya. Apa yang penting ialah pastikan kita terus melangkah. Walaupun kita gagal, biar kita lambat. Kita lambat berbanding orang lain. Orang lain semua dah berjaya, tapi kita masih lagi di belakang. Biar kita lambat, asalkan kita terus melangkah. Biar kita rasa sepi sebab orang lain semua dah ke depan. Tapi kita seorang-seorang sedang melalui jalan ni. Biar kita sepi, asalkan kita mempunyai prinsip. Hidup kita berprinsip. Sebab apa? Sebab nilai diri kamu tak ditentukan dengan sorakan manusia, tapi ia bergantung pada hati kamu sendiri. Sejauh mana kamu mencari ketenangan hati kamu. Fikir-fikirkan, renung-renungkan. Let's go. Ni memang kata-kata terakhir yang memang perfect lah untuk menghabiskan untuk saya. Segmen podcast kita. Yang akhir yang tadi lah, sentiasa ratukan ibu dan ayah kamu. Ingat tu. Dalam setiap hal yang kamu nak buat. Okey. Sekadar itu saja kita punya segmen podcast kita. Sekali lagi saya suka untuk ingatkan bahawa kita punya segmen podcast kita, Sepatah Dua Kata, ni dibawakan khas untuk anda oleh Pusat Tuition Maths Power. So mana-mana ibu bapa di luar sana yang belum lagi hantar anak ke pusat tuition, yang duduk berdekatan dengan Selangor, Putrajaya, Cyberjaya dan teringin nak hantar, boleh datanglah ke Pusat Tuition Maths Power, berdaftarkan anak-anak anda. So ni antara cikgu-cikgu kita lah. Boleh tengok berkaliber. Saya geografi dan bahasa Melayu. Geografi dan bahasa Melayu. Yeah. Alright. So itu sahaja daripada saya. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang, insya-Allah. Kalau ada lagi, pastinya kita tengah mencorakkan lagi apa yang kita nak borak dengan siapa lagi. Tunggukan. Okay. So jumpa lagi anda di segmen akan datang di podcast kita, Sepatah Dua Kata. Alright. Assalamualaikum.